Tahukah anda, menara berkembar KLCC dibina 24 jam sehari tanpa henti dan setiap hari lewat boleh rugi ratusan ribu ringgit. Pembinaan KLCC bermula pada tahun 1993 dengan kos mencecah sekitar 6 bilion ringgit hingga 7 bilion ringgit, antara projek paling mahal di Malaysia ketika itu. Untuk memastikan projek siap cepat, kerja pembinaan dijalankan tanpa henti, siang dan malam, 7 hari seminggu. Kenapa perlu cepat? Kerana setiap hari lewat boleh menyebabkan kerugian sekitar RM700,000. Ini kerana kos operasi sangat tinggi, melibatkan ribuan pekerja, sewaan mesin berat, bahan binaan dan penalti kelewatan projek. Lebih menarik, dua menara ini dibina oleh dua kontraktor berbeza, seolah-olah berlumba siapa siap dulu. Struktur KLCC juga unik. Ia menggunakan konkrit berkekuatan tinggi, bukan sepenuhnya keluli seperti kebanyakan pencakar langit lain. Cabaran terbesar datang dari tanah yang tidak stabil, menyebabkan asas bangunan perlu dipacak lebih 100 meter ke dalam tanah. Sepanjang pembinaan, ada juga masalah serius, termasuk bahagian yang terpaksa dirobohkan semula kerana tidak menepati spesifikasi. Akhirnya, selepas kira-kira 6 tahun, KLCC siap dibina dengan ketinggian sekitar 452 meter dan mempunyai 88 tingkat. Dari tapak tanah yang mencabar, menjadi antara bangunan paling ikonik di dunia. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu.